Kalau berak cantik, kencing cantik. Pasal dia satu saluran. Lah pakcik, kencing dengan berak mana ada satu saluran? Kita berak kod usus. Kalau kencing pula kod buah pinggang. Yang tu pun melalui salur darah. Ayak kencing korang mana kuning emas ke, teh obeng ke, terhasil daripada tapisan darah. Tapi kalau teh, semua tu asal daripada pencernaan dekat usus besar dan usus kecil. Masuk ke mulut, keluar ke jubung. Usus tak ada connection dengan buah pinggang. Tak ada kaitan pakcik. Pakcik saya minta maaf lah, saya bukan nak jahanamkan bisnes pakcik. Mungkin yang antara rawatan yang pakcik cari makan. Saya minta maaf sangat. Rendam kaki ayak garam. Yang kata berkeledak detox. Tak betul pakcik. Aku tak faham, ramai pula customer. Semua bangsa pula tu. Cina pun tapi. Aku ingat Melayu je asyik kena kencing. Cina pun kena kencing. Ni, rawatan kaki ni. Kita belajar weh. Form 4. Sains. Elektrolisis. Elektrolisis tu apa? Senang cerita. Dia guna bateri. Dia guna ayak garam. Untuk hasilkan tindak balas kimia. Dalam kes ni. Allahu Akbar. Yang hitam-hitam tu bukan toksin. Ni ayak karat. Karat daripada mana? Ni besi elektrod ni. Wire ni semua sambung kat current. Ni semua ayak karat. Ferric acid. Ferric ni Fe3+. Yang ni lah yang membentuk keledak tadi. Bukan toksin pakcik. Dan yang ni bukan kolesterol. Ini tangkocun cukup kuat. Yang buat melok darah tak mau bagi jalan. Ini kolesterol tu dia macam minyak. Yang ni ayak karat pakcik. Dan satu lagi lah. Pakcik kata apa? Yang ni kolesterol yang punca pada blok kan. Salur darah blok kan. Wait, kolesterol yang menyimpitkan salur darah. Ni yang melekat kat dinding salur darah tu kan. Yang ni doktor panggil atherosclerotic plaque. Dahan teropong. Rupa dia macam ni. Ha, nampak? Ni. Yang ni salur darah milubang. Yang ni makin tebal kolesterol. Ni satu lagi. Makin tebal. Bila tebal total blok. Darah tak boleh flow. Takut kena heart attack. Jadi aku cakap. Tak ada ubat ataupun suplemen yang boleh clearkan kolesterol yang dah tersumbat pada dinding salur darah. Tak boleh weh. Hai ingat kolesterol tu dia melekat pada dinding guna gam ke? Tak. Korang fikir logik lah. Kolesterol bukan melekat pada dinding. Kolesterol dia masuk dalam dinding salur darah. Lepas tu dekat luar tu ada lagi layer lain. Kita panggil fibrotic. Kita panggil Allahumma salli ala Muhammad. Fibrous cap. Fikir logik lah weh. Kolesterol yang tertanam dalam dinding salur darah. Suplemen mana yang boleh hilangkan? Wallahi aku tak jumpa lagi suplemen. Even ubat doktor sekalipun. Atau macam ubat statin. Atau vastatin ke simvastatin. Ubat ni pun tak boleh clearkan kolesterol yang dah blok salur darah. Kalau dah ubat tak boleh, takkanlah yang ni boleh pakcik. Oi, aku tak tahu lah ya Allah. Satu prosedur je yang boleh clearkan kolesterol yang dah tersumbat pada salur darah. Nak tahu prosedur apa? Drill ni. Kita panggil catheter drill ataupun atherosclerotic drill. Drill ni saja yang boleh hilangkan kolesterol yang dah berjaya menempel pada salur darah. Selain tu, so far aku tak jumpa lagi. Aku rasa video ni lah ramai yang tag aku sebenarnya tapi aku tak boleh buka. Video tu aku tak boleh tengok. Bila aku klik saja, dia keluar macam ni. The post is currently set to private ataupun has been removed. Ataupun dia sendiri dah block aku. Bukan aku seorang yang cakap pasal benda ni. Even kalau hampa baca balik posting. Ini posting pada Root of Science 2016 tak salah aku. Dia dah cerita dah benda ni. Pasal elektrolisis. Lah 2025 dah. 9 tahun dah ilmu ni. Takkan masih kena kencing lagi korang?